Okey, bila air dah hampir dengan tu dia akan berhentilah. Sahabat tengok air. Ini air kat dalam air. Ini sensor. Okey, nampak. Dia dah berhenti sendirilah sebab air tu dah nampak air dah berhenti dah. Sebab dia terkena sensor Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak berkongsi sedikit pasal leak sensor ataupun flood sensor lah, daripada brand Tuya aku. Okey, brand Tuya yang saya gunakan pada tangki air di kebun saya ni lah. Okey, sebab tangki air kat kebun saya ni dia tak ada bola. Jadi apabila kita sedut air tu, kita nak tengok lah keadaan air tu penuh atau tidak kalau kita tak ada kat kebun lah. Selain itu saya juga boleh tengok dengan CCTV lah. Jadi penggunaan sensor ni akan lebih meyakinkan lah, sebab sensor ni akan hantar isyarat air tu dah penuh pada phone saya. Okey, sensor ni menggunakan bateri 3A AAA sebanyak 2 biji. Kemudian kita akan sambungkan dengan aplikasi Smart Life ataupun Tuya lah. Okey, harga dia murah sahabat dalam RM20 tu termasuk kos penghantaran lah. Okey, harga dia dalam tak mahal lah. Sahabat kena tengok dalam Shopee lah. Okey, untuk guna water leak sensor tadi, kita kena guna aplikasi Smart Life ataupun Tuya lah. Okey, yang kat telefon saya ni dia Smart Life lah. Okey, kita klik Smart Life. Kemudian kat sini kita dah pairing, kemudian dah masukkan dalam sistem Smart Life lah. Kalau sahabat boleh tengok kat bawah ni saya renamekan dia water leakage detector sensor. Okey, kalau kita masuk dalam sensor leak sensor ni, sahabat boleh tengok lah kat sini. Sekarang ni dia flooding state tu normal lah. Kemudian dia akan ada record. Kemudian pada bahagian smart ni kita akan kena create scene pada paparan utama Smart Life tadi. Okey, kita cuba create scene dulu supaya sensor ni akan offkan pump yang sedut air ke tangki tu secara automatik lah apabila flooding state tu dah leaking lah. Okey, sekarang ni kita akan create scene pada paparan utama ni lah, Smart Life. Okey, kita tekan butang tambah ke atas sebelah kanan ni, kemudian kita akan ambil create scene Okey, create scene ni, yang ini saya pilih when device status change yang nombor 2 ni. Sebenarnya dia banyak lagi lah, saya tak sempat nak explore lagi. Jadi saya ambil yang kedua ni, when devices status changes. Okay, when device status changes. Okay, klik yang ini. Kemudian kat sini kita dah ada lah yang kita rename tadi ada water leakage detector sensor yang kita akan guna lah. Kemudian ada lagi lah yang lain, soil sensor, switch A, B, C dan D. Okay, kita fokus pada yang leak sensor dulu lah. Okay, leak sensor. Kemudian untuk ni kita ambil flooding state lah, maknanya air tu dah melimpah. Kemudian kita akan pilih flooding alarm. Okey, ini dia punya scene dia. Jadi jika water flooding state tu, flooding alarm, maknanya apa yang kita akan buat. Then yang ini kita pilih dululah. Pilih yang ini. Flooding alarm tadi. Kemudian kita akan pilih then control single device. Control single device. Yang ini kita akan on kan switch A ataupun switch C. Switch C. Ni
switch C dan switch D ni merupakan pipe sedut yang masuk ke pump, yang masuk ke tangki lah. Okey, kita ambil switch C dulu, kemudian switch 1, kita akan pilih off lah. Okey, kita akan pilih off. Okey, kemudian kita save, kemudian next. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Kemudian kita tambah lagi sebab saya ada dua switch switch C dan switch D Okey, kita tambah lagi control single device, switch D Okey, kita ambil switch D, switch C dan D lah. C kita dah buat tadi, kita ambil switch yang D ni kita buat off juga, kemudian kita save, kemudian kita tekan next. Sekarang ni kita dah ada scene dia lah. Okey, kat sini bila flooding alarm tu berbunyi, dia akan offkan switch C dan switch D, maknanya switch pipe sedut masuk ke tangki lah. Kemudian kita akan tekan save lah. Okey, jadi yang ini saya dah buat lah, jadi saya tak perlu tekan save lah. Okey, saya akan back balik, kita akan tengok. Saya akan discard dulu yang ini sebab saya dah buat lah. Okey, satu lagi saya nak jelaskan. Satu lagi pasal precondition ni. Okey, precondition ni saya tak letakkan syarat yang lain lah, sebab dia hanya untuk tutup pump je lah. Jadi untuk precondition ni biasa saya buat untuk pipe siraman. Jadi kita akan tengok, saya akan buat video yang lain lah. Okey, seterusnya kita nak setting. Okey, yang ini saya discard lah sebab saya dah buat saya dah save yang sebelum ni, jadi saya akan discard lah. Okey, sekarang kita akan tengok pada water leak sensor ni, sama ada scene yang kita buat tadi tu dah masuk ke belum. Okey, kita akan klik kat sini, kemudian kita akan tekan smart. Okey, kat sini dia dah ada maknanya saya dah rename lah tu. Kalau tangki penuh dia off pump lah. Cara nak setting dia, kalau kita baru nak buat lah, contohnya kita baru nak buat, kita tekan pensel ke atas sebelah kanan, kemudian kita akan ambil tab to run lah. Okay, kita tunggu dia loading sekejap. Okey, ini kita ambil tab to run and automation. Okey, ini kalau kita baru nak buat lah, tapi saya dah buat lah, saya tunjuk contoh ya. Okey, kemudian kita tekan anak panah kat sini ni. Okey, ni dah ada lah, yang kita dah buat tadi. Kemudian kita akan tekan save lah. Bila flooding state tu, flooding alarm tu dah berbunyi, dia akan off lah. Okey, ini cara nak setting dia lah. Alright, kita akan back balik lah. Okey, yang ini satu lagi, bila kita back ni kita kena on kan dia lah, supaya dia boleh jalan lah. Okey, kita akan on. Contohnya macam ni, dia akan jadi warna hijau. Okey, kita patah balik lah. Baik, sekarang ni pump saya belum on lagi, jadi saya akan tunjukkan cara saya letak sensor ni lah. Okey, sensor ni kita letak kat dalam tangki lah. Okey, ni dia punya kepala sensor ni. Dia untuk kita test hari ni, paras air tu dalam mungkin adalah 1 cm ataupun 2 cm jarak dengan kepala sensor ni lah. Okey, kalau air penuh, dia akan terkena pada sensor ni. Kemudian sensor ni akan hantar isyarat kepada telefon lah. Dan dia punya ni, dia punya tempat letak bateri apa semua ni saya letakkan dalam bekas macam ni. Kemudian saya tutup dengan zinc lah, supaya tak nak terkena air hujan. Okey, ini saya buat ringkas ya sahabat. Kita buat simple je lah. Okey, tangki saya ni memang tak ada bola lah, jadi selain daripada kita pantau dengan CCTV, dengan adanya sensor ni, dia akan bagi isyarat dengan lebih tepat lagi lah. Baik, sekejap lagi kita akan test sensor ni sama ada dia bekerja dengan betul ataupun tidak.
Okey, sebelum tu dari segi bateri lah, sebab kita pakai bateri 2 biji yang 3A tu, dia tidak guna bateri banyak sangat lah. Tapi kalau sahabat nak guna solar boleh juga kena guna step down converter lah, daripada 12 volt bateri tu kepada 3 volt DC lah. Okey, kena buat wiring sikit lah. Okey, yang tu mungkin saya akan cuba buat jugalah. Kita tengok keadaan macam mana. Okey, sekarang ni kita nak test, kita nak hidupkan pump, kemudian kita tengok sistem ni berjaya atau tidak. Kita masuk ke smart life, kemudian water leak sensor ni lah. Okey, water leak sensor ni saya dah setting sekarang ni dia punya flooding state normal lah. Jadi saya dah setting kat sini lah. Ni. Okey, tangki penuh off pump Okey, pump yang mana? Okey, pump C dan pump D dia akan off lah kalau dia punya condition ni. Okey, saya dah save ni. Okey, kita akan tengok lah. Right, ni saya dah save lah. Kalau flooding alarm sensor bunyi, dia akan off lah. Okey, sekarang ni kita tengok lah betul lah atau tidak Okey, sekejap kita akan on switch C dan switch D lah. Okey, kita dah on. Sekarang ni kita akan tengok lah air tu akan berhenti atau tidak. Alright, nampak dia akan check macam ni. Maknanya okey, sahabat tengok okey, flooding alarm dia dah ikut syarat dia. Nampak dia punya switch ni dah berhenti dah. Switch C dan switch D tadi dah warna hitam balik Okey, alarm tu akan sentiasa berbunyi lah selagi air menyentuh dia punya sensor jadi saya akan hidupkan pump untuk siraman sekejap, kemudian bila air dah mula surut sedikit, dia akan berhentilah. Alarm tu akan kembali, sensor tu akan kembali normal lah. Okey, jadi setakat inilah video saya untuk kali ini. Jika sahabat ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan pada ruangan komen di bawah lah. Okey, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okey, sekian, terima kasih.